tadi datang. Lepas tu dia kata dia punya kawan terbeli Papa Laris punya yang fake. I macam, tak tengok shop dulu ke? Macam boleh terbeli yang fake? Dia kata dekat shop memang gambar muka Papa, tapi dapat yang kartun punya. I macam, jangan beli yang fake. Okay, rasa dia pun tak sama kalau korang beli yang original yang macam ni. Dia dah keluarkan packaging baru. So tak adalah keliru sangat kan. Ni packaging baru dia. And tengok dalam dia, colour dia tak sama. Colour dia tak sama, kenyal dia pun tak sama. I grab 5 dapat sekali dengan tudung. And I rasa macam I nak tukar punya tudung hari ni sebab tudung dia pun cantik. Dia bukan bagi tudung yang buruk-buruk tau. Tudung dia pun elok, cantik, boleh pakai, bukan tak boleh pakai. So yang ni sedap sangat. Korang kena try. I repeat, I memang makan dia punya mangga. Enggak. Kena try, korang kena try. Yang tak try lagi, pergi try. Pergi beli, tak rugi. Dia empat-empat pun sedap. Sedap sangat.